Hello, hi guys. Assalamualaikum. Okey, kali ni aku nak tunjuk kongsi tentang produk terbaru daripada Tunnelbase, iaitu Restoran QR Order System. Okey, sistem ni adalah menggunakan web based system, tapi kita ada uh, installer untuk Windows lah. So anda boleh install, kalau anda guna Windows, anda boleh install menggunakan App Store. Okay, App Store, di dan search lah ni, search restoran QR order. Okay, so ini ada dia maklumat lah. So boleh install daripada App Store, Microsoft App Store. Itu kalau anda ada mesin post machine dan sebagainya, anda boleh gunakan, diinstal di post machine anda, dan run di pada post machine anda. Okey, selain daripada Windows application, kita juga ada web based punya view, di mana kalau mungkin pada awal anda ataupun OS Windows anda tak up to date kan, so anda boleh guna version yang web based. Okay, boleh guna Chrome ataupun apa browser lah. So ini adalah laman web dia, qrorder.tunnelbase.com. Okay, dia tak ada khas punya URL, so dia just guna Tunnelbase punya subdomain. So tapi jika anda pakai apps ni, anda tak perlulah, just terus login, terus masuk. Tapi kalau anda guna browser, anda kena masuk browser ni lah, kena guna URL ni. So apa anda boleh buat, kita boleh login. Okay, login, kita boleh login user. So bila login user, anda akan dipaparkan dengan pilihan lah. Tadi setting, order, kitchen, point of sale. So untuk anda yang baru nak gunakan, so anda perlu pergi ke setting dulu lah. Okay, untuk setting, ini adalah antara muka depan dashboard dia, di mana dia akan paparkan berapa ramai yang scan, apa yang ada, menu yang ada. Okay, seterusnya berapa item yang ada dalam menu, kategori, setiap kategori, daily sale, total order, dan juga monthly sale. Okay, kalau tengok total order, lebih banyak lagi scan kan. Kenapa? Sebab bila user scan pertama kali, and then dia tak perlu scan lagi. Dia kalau nak order lagi semula, dia just order terus. So dia akan masuk dalam order queue. So first, pertama yang anda perlu setting adalah restoran. So anda masukkan nama restoran, subtitle dia. Mungkin anda boleh masukkan maklumat buka pukul apa, kemudian restoran description kalau anda nak masukkan, dan seterusnya alamat. Seterusnya anda akan memilih memasukkan gambar logo restoran ni, dan ini adalah gambar background. Background ni akan digunakan pada apps untuk klien nanti. Klien bila scan QR, mereka akan nampak gambar ni sebagai gambar latar belakang. So yang ni sama ada nak benarkan klien untuk buat order terus ataupun tidak. Seterusnya template ni adalah by default adalah kita yang ni lah, tapi yang dua ni tak digalakkan lagi guna sebab masih dalam proses penambahbaikan. Okay, lepas tu save. Okay, seterusnya save. So kalau nak tengok antara muka dia macam mana, so macam ni antara muka dia. So bila klien scan QR, buka link, dia akan keluar ni, dan juga dia boleh order lah. So ini adalah menu je. So user boleh order terus dengan ni. Okay, ini adalah contoh lah. So contoh paparan nanti yang bila scan QR. Okay, setelah anda selesai setting restoran, maklumat restoran, anda pergi kepada pula menu. Okay, di sini senarai menu yang anda akan masukkan lah. So mula-mula anda perlu add kategori. So macam ini contoh lah, lemak, sup,
roti, sarapan, sayuran dan minuman. So ini adalah kategori lah. Dan anda akan masukkan item setiap kategori di bawah ni. Masukkan. So mula-mula masukkan kategori dulu, kemudian masukkan. Kalau nak edit sinilah. Dan anda boleh susun nak add extra apa kalau ada lah. Pilihan. Seterusnya, bila anda dah masukkan semua maklumat menu, anda perlu membuat QR dulu. So QR ni akan dipapar, anda akan gunakan QR ni lah, letak di meja ataupun mungkin bagi dekat kaunter pun boleh, terpulang lah. Macam ada setengah-setengah restoran dia buat dia setiap kali user tu dia print. Tapi yang lebih baiknya letak di setiap meja, masukkan angka nombor meja, tukar ikut warna yang anda suka. Tukar ikut warna yang anda suka. Tema, mungkin ada tema hijau, tema oranye, tema coklat. Dan pastikanlah dia ni ada kontra lah. Jangan ini ambil gelap-gelap macam ni. Jangan ambil mesti kontra, supaya QR baca tu tak apa tu, tak ni lah, tak mudah dibaca. So pending, so anda boleh set pending dia kecil besar kan, bagi P pending tu. Kemudian yang ni radius corner, tak ada effect, tak nampak sangat lah mata Makassar. Seterusnya anda boleh masukkan teks kat tengah ni. Contohnya restoran Nan Koko ni, saya bagi contoh lah ya. Contoh demo saja. Kemudian sama ada anda boleh tulisan. Kalau tulisan, masukkan je apa nama restoran dah kat bawah ni, ataupun anda boleh gunakan teks atau gunakan image. So image ni anda boleh upload gambar sendiri dan dia akan papar image logo restoran anda tengah-tengah ni. Seterusnya anda boleh kosongkan macam ni. So tak cantik lah kan. Dia selalu mesti ada nama ataupun kurang-kurang nama lah, ataupun image. Pilih lah mana yang anda nak. Seterusnya size. Kita boleh size tulisan tu kita boleh besarkan, kecilkan. Kalau guna logo ni default ni kita punya sistem lah, tapi anda boleh upload tukar lah. Boleh kecilkan, besarkan lah. Dia ada size maksimum lah, dia tak boleh besar terus kan. Sebab QR ni nak letak nanti dia punya kod macam mana. Seterusnya position, anda boleh letak kiri, letak kanan, letak atas, letak bawah. Terpulang pada kreativiti anda sendiri. Tapi biasanya tengah lah biasanya lah. Terusnya bila dah siap QR ni, anda boleh simpan. Sebenarnya tak payah simpan pun tak apa. Tak payah simpan tak apa, tapi nak simpan setting ni lah. Lepas ni anda just tukar nombor meja je. So anda akan masukkan nombor meja 1, meja 2, meja 3. So anda akan papar meja kat sini. So anda boleh download image ni. Dan lepas anda download, ini contoh image gambar ni. So anda boleh guna dekat anda punya tampal kat meja, ataupun guna dekat template yang kami disediakan sendiri, atau anda punya ada template sendiri. Tak kisahlah macam mana anda nak letak QR ni untuk customer nak scan. Seterusnya ini dah untuk QR build ya. So sebelum saya pergi kepada proses order, kita pergi kepada membership. So untuk first daftar, anda akan dapat percuma 30 hari, di mana 30 hari ni anda boleh gunakan untuk 20 menu kategori, 3 item, dan monthly scan hanya 50 untuk demo tapi bila anda kalau tukar, ni kita punya plan lah. Kalau anda tukar upgrade kepada restoran, small restoran atau big restoran, small restoran RM50 sebulan. Dia ada 20 menu, 30 item dan 100 scan per month. So untuk big restoran ni kita
ada 50 menu, 300 item dan unlimited scan. So untuk yang big lah yang big. So mungkin anda kalau restoran anda tu lebih dari 1000 sebulan 1000 customer sebulan, 1000 order sebulan, so sebaiknya anda ambil yang big lah, atau anda boleh bayar tahunan lah. Okay, itu adalah setting seterusnya. Okay, setelah anda siap setting dan subscribe, okay, anda hanya perlu, okay, kita ada fungsi order. Okay, dia ada dua, order atau kitchen. So ini adalah order, kitchen, point of sale lah. So apabila user order dengan apps, dia akan masuk dalam order dan kitchen. So ini adalah view order dan ini adalah view kitchen. So kitchen ni dia akan ikut priority lah, akan mana yang masuk dulu dia akan duduk atas, dan dia akan apa tu, akan beratur ikut queue dia. Okay, ni untuk kitchen, view kitchen. View kitchen ni ada satu je, bila dah siap dia klik complete, dan terus siap lah. Okay, untuk view order, dia adalah berbentuk macam ni. Dia ada function print. So anda boleh print order dan juga hantar ke kitchen. So terpulanglah kepada cara restoran anda berfungsi macam mana. Sebab ada restoran dia lebih prefer print order, dan juga dia akan gantung order di kitchen. Ada restoran dia akan letak satu screen di kitchen, dan kitchen akan guna teruslah. So tak perlu orang intermediate punya staff buatlah. So yang ni kalau bukan di kitchen, tapi staff di mungkin waiters yang buatlah, waiters buat dan print. Kemudian bila dah siap, waiters klik complete. Contoh ini kalau nak guna order punya function, ataupun boleh juga kitchen terus klik complete. Terpulang kepada macam mana anda beroperasi. So yang ini untuk full screen view. Okay. Seterusnya, setelah kita setting, kita ada order, ada kitchen, seterusnya point of sale. So ini adalah view untuk point of sale lah. So bila setelah complete dah habis, so yang ni kitchen status ni, di mana order tu, berapa banyak order yang dah, maknanya dia paparkan order tu dah complete ke tidak lah. Contohnya ada satu order yang tak complete. So apa yang aku coba bagi demo, kita completekan order ni. So ni dia akan hilang di kitchen, dihilang juga di order. Okay. Kemudian bila kita klik point of sale, statusnya all complete, maknanya semua order dah di transfer lah, dihantar, dibagi pada pelanggan. So dia ada dua features kat atas ni. Kat ni kita boleh print, kita boleh print receipt terus kat atas tu, ataupun dia ada function not pay. Okey, macam mana, apa guna function not pay ni So satu table sebenarnya boleh terima banyak order, bukan satu order je. So katalah table tu orang lain yang season, dia akan ada nama orang lain, customer lain, tapi table yang sama. Katalah mungkin meja 12 ni ada orang makan, tapi dia tak bayar. So dia punya bill still ada dekat dalam post machine betul. So apa yang anda boleh buat adalah, kira macam rugilah orang curi lah makan, contohlah kan. So anda boleh pilih not pay. So bila not pay ni, dia akan letak dalam unpaid order. So mungkin features tiba-tiba mungkin customer tu lupa bayar, sebenarnya dia bukan tak nak bayar, dia lupa bayar. Okay, so anda boleh pergi ke unpaid order, anda pergi, nanti akan dipaparkan lah yang order yang tak dibayar sebelum ni. So maknanya features, ataupun mungkin besok dia datang so anda boleh klik lah. So tak adalah disimpan di main post lah. So maknanya anda tak dah nanti habis penuh order dalam ni kan, yang termasuk yang tak bayar, yang tak clear. Sebab bila buat payment, contoh buat payment, order tu akan hilang dalam post, maknanya tak ada order yang dah tertunggak dan sebagainya. So ini adalah post machine yang anda boleh gain lah, gain berapa jumlah.
Dia bayar, contohnya RM28, kita masuklah dia bayar 30 ataupun exact RM28. Okay. So ini kalau anda guna touchscreen, boleh guna pasal touchscreen lah. Kalau tak ada, anda gunakan mouse lah, masuk nombor ni. So bila dah bayar, klik complete. Okay, so anda boleh print receipt lah. Print receipt. So receipt ni anda kena kena setting awal-awal dulu. Kalau anda ada printer, receipt printer tu kan, so anda kena set printer tu lah. Dan pastikan saiz kertas tu sama, okay, yang di support lah. So lepas print, done lah. So order dah hilang dalam point of sale. Dan ini adalah kalau nak full screen lah. Tapi kalau anda guna apps yang dalam Windows ni, so tak perlu full screen, tak perlu full screen, sebab dia memang dah terbina dalam full screen. So anda just terus guna daripada Windows anda. Okay, tak perlu type URL semua. So itu saja hari ini, kongsi tentang sistem order untuk restoran menggunakan QR kami. Okay, tak mahal, RM50 saja sebulan untuk small restaurant, 1000 scan. Dan kalau mungkin anda nak yang lebih banyak, anda boleh subscribe yang untuk restoran besar lah, restoran besar. So untuk anda, ataupun anda boleh juga mungkin bulan pertama anda company baru buka, ataupun syarikat kecil lagi, anda boleh ambil yang 50. Mungkin bila dah berkembang, dah banyak order datang, so anda boleh ambil yang ni lah. So itu saja. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa cuba guna dulu.